kita mencari al-fawaid, al-fawaidut tarbawiyah wal ilmiah, faedah dari sudut pendidikan dan juga dari sudut ilmiah. Yang pertama, alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibah. Allah Ta'ala buat bandingan dengan kalimah yang baik seperti pokok yang baik. Jadi ayat ini menjadi suatu analogi perbincangan tentang syajaratul iman, pokok iman. Pokok iman, umbi dia, akar dia berada dalam hati manusia, tidak akan bergoyang. Ranting dia, dahan dia, amalan-amalan kita ni, besar mana amalan kita, itulah ranting yang begitu hebat. Dan buah dia tu, kesan daripada iman tu akan lahirkan buah-buah yang baik, iaitulah perbuatan yang baik. Itu kesan daripada iman. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang baik. Nah, maka apakah kalimah thayyibah? Ulama tafsir kata kalimatul ikhlas. Kalimah ikhlas iaitulah dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah bila dia pasang dalam hati, dia tak akan keluar. Ia keluarnya buah-buah dia daripada anggota kita, daripada mulut kita. Contoh yang paling senang, apabila ahli sihir Fir'aun beriman, amantu bi Musa wa Harun, kita beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun. Bila dia declare isytihar dia beriman, Fir'aun ancam dia macam-macam, dia tak lari dah. Sebab iman bila dah terpahat dalam hati, dia tak akan keluar. Sebab akar dia tu begitu mantap. Allahu Akbar. Jadi hok lari-lari, hok kata jadi munafik, jadi apa tu hok tak masuk dalam akal lagi. Duduk main tepi-tepi, ya kata orang. Baik, yang kedua, faedah yang kedua, ayat yang sama. Kata di ulama tadabbur, perbandingan ini pokok dengan hati manusia, terdapat rahsia-rahsia, ilmu-ilmu, makrifah-makrifah, hikmah yang perlu kita korek cari. Apa dia? Yang pertama, pokok mesti ada batang, ada akar, ada tunjang. Pokok ada uruk, ada dia punya akar, ada pokok batang, ada cabang dia, ada ranting dia, ada daun dia, ada buah. Fakadzalika syajaratul iman wal Islam. Demikianlah pokok iman dengan pokok Islam. Dia mesti ada akar dia, ada buah dia, ada batang dia, ada ranting dia. Duduk situ. Tanda pelajar. Fa'uruquha, dia punya akar dia, ilmu, makrifah, yakin. Ilmu, makrifah, yakin. Batang dia ikhlas. Ranting dia segala amalan kebaikan. Buah dia apa yang telah terzahir dalam kehidupan manusia, jujur, ikhlas, sabar, tenang, itu semua buah dia. Allahu Akbar. Maka bandingan analogi yang dibuat oleh Nabi SAW, bandingan yang Allah Ta'ala buat di sini dan dihurai oleh Nabi SAW dengan hadis Ibnu Umar tadi, sangat mantap untuk kita nak buat perbandingan analogi keimanan seorang manusia dan kesannya dalam hidup manusia. Iman dan kesan dalam hidup manusia itu sangat penting. Kalau tidak, kita tak akan jumpa benda-benda yang baik sebagaimana yang telah kita belajar pada Jumaat sekalian. Itulah yang sangat penting bagi kita. Allahu Akbar. Jadi dalam isu ni, syajarah, pokok tak akan subur tanpa air, tanpa baja, tanpa penjagaan. Demikian juga iman tak akan subur tanpa baja,
tanpa penjagaan. Gapo dia? Iman. Nak subuh iman kita dengan apa? Dengan ibadat, dengan tadabbur Quran, dengan majlis ilmu, dengan bersabar. Dia ada belakang. Ingat molek, pokok mati kalau tak ada orang cara. Iman macam tu juga. Seterusnya, annal gharasa wa zar'a, pokok yang memberi manfaat kepada manusia, sama juga dengan manusia yang baik, yang beriman, dia juga akan diberi manfaat pada manusia. Ingat moleklah. Dan pokok ada penyakit, ada afat, ada musuh kata orang. Demikian juga hati kita ada musuh. Apa dia musuh dia? Penyakit-penyakit hati. Riya, takabur, hasad, ghadab, marah, dendam, semua itu penyakit-penyakit. Allahul musta'an. Jadi kalau kita pokok nak sihat, pokok kita nak suruh molek, hati kita juga kena jaga molek. Kalau tidak tak jadi. Kalau tidak menjadi kata orang tak kuat. Faedah yang ketiga. Tanda faedah yang ketiga masih lagi di sini lagi. Kalimatin khabisatin. Mamathalu kalimatin khabisatin. Bandingan kalimah yang buruk. Apa dia kalimah yang buruk? Yang paling buruk kalimah syirik. Kemudian maksiat-maksiat, kemudian perkataan-perkataan yang buruk, mencarut, mengata orang, semua tu kalimah khabithah. Kalimah khabithah yang tidak layak duduk pada apa? Pada seorang muslim yang baik jiwanya, tak layak ada di situ. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita perbetulkan perjalanan hidup kita ni supaya kita jaga samaratul iman, syajaratul iman tu biar mantap, jangan duduk biar gitu. Jadi maka ulama lughah kata perbandingan yang Allah Taala buat di sini, perbandingan yang Allah Taala buat di sini apa dia? Iaitulah Allah Taala nak suruh kita mikir tengok benda buruk, benda baik. Alhamdulillah. Yang keempat, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti bil hayati dunya wa bil akhirah. Allah Taala akan tetapkan pendirian orang yang beriman. Allah Taala akan tetapkan pendirian orang yang beriman. Ketika hidup atas dunia pun dia tetap, ketika dia mati pun tetap. Jadi hadis ini kata di ulama tadabbur menunjukkan bahawa isbatu azabil qabri, nak mengisbatkan azab kubur, isbatkan azab kubur. Tadi hadis Abu Sa'id tadi, hadis Al-Bara, dan banyak lagi hadis-hadis menunjukkan bahawa azab kubur berlaku. Karena itulah Nabi kita sallallahu ajar pada kita zikir yang kita baca selepas solat. Mana kad kuning kita? Zikir lepas solat tu ingat tak? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi al-qabri. Ingat, azab kubur ni sabit dengan riwayat-riwayat yang kuat. Kalau ada orang tak percaya azab kubur, tunggulah masuk dalam kubur. Kita hak percaya ni buat persiapan awal-awal bahawa azab kubur tu akan datang. Allahu akbar. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, Allah Taala sebut di sini yusabbitullahu allazina amanu. Allah Taala tetapkan pendirian orang yang beriman. Orang yang beriman Allah tetap dia. Bila kita hidup atas dunia pun lidah kita sebut la ilaha illallah. Waktu kita nak mati la ilaha illallah. Duduk dalam kubur malaikat mari tanya la ilaha illallah. Keluar di mahsyar esok dengan kalimah yang tayyibah, kalimah la ilaha illallah. Jadi jagalah akidah kita, jagalah amalan kita, jagalah apa saja yang kita ada. Mudah-mudahan waktu kita nak mati esok yusabbitullahu allazina amanu, Allah Taala sabatkan hati kita, tak bergoyang kita. Sebab itulah di antara doa yang dibaca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ini biasa kita baca. Doa yang dibaca juga, tulis doa ni menarik. Allahumma ja'al akhira kalamina minad dunya
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikan ucapan kami, akhir ucapan kami di dunia ni, biar kita nak keluar daripada dunia, kita baca apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amitna Allahumma alaihi ghaira maftunin. Matikan kami, jangan terfitnah. Wala dhali, jangan sesat. Wala mughayyirin, jangan mengubah perjalanan agama. Wala mubtadi'in, dan jangan buat benda bid'ah. Jadi kita minta Allah Ta'ala sabatkan kita di atas jalan yang benar. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, tetapkanlah pendirian kami ketika kami nak mati dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amitna Allahumma ala ghaira maftunin wala dhalin wala mudillin wala mubaddilin wala mughayyirin wala mubtadi'in wa anta hasbuna wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pentingnya, yang bahaya sekali, Allah Ta'ala sebut di akhir itu, dia kata apa? Wa yudhillullahu man yasha. Allah Ta'ala sesak siapa yang dia kehendaki. Ini yang paling kita takut sekali. Allah Ta'ala kata dia sesakkan siapa yang dia kehendakinya. Jadi kita mintalah Allah Ta'ala selamatkan kita daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kalau tidak, apa nak jadi dengan keadaan kita? Jawabnya tak tahu nak pergi mana dah kita. Nas'alullahal afwa wal afiyah.